GB. Ini adalah kertas kerja sambutan Bulan Kebangsaan SK Teluk Ramunia bagi tahun 2026. 69 tahun kita merdeka. Hari ini bukan sekadar kita meraihkannya, tetapi kita harus memahami maksud kesejahteraan dinikmati. Dari sebuah kampung kecil bernama Teluk Ramunia, di sini ada jiwa yang bermimpi, ada harapan yang tidak pernah padam. Inilah kisah kami dari Teluk Ramunia untuk Malaysia. Ini kita nak tengok apa erti merdeka. Apa erti merdeka? Alah, senang tu. Senang. Kau tulis apa tadi? Merdeka lah, bebas. What does this mean? Aku nak atas sikit. Nak. Kenapa pun? Selama ini, aku fikir merdeka hanyalah tentang apa yang berlaku dahulu. Rupanya, merdeka juga tentang apa yang kita ada hari ini. Kami mungkin tidak melalui perjuangan mereka, tetapi setiap hari kami menikmati hasilnya. Tahu jawapannya? Apa erti merdeka? Merdeka ialah apabila kita dapat hidup dengan baik dan memastikan orang selepas kita dapat merasainya juga. Jadi, siapa yang kena jaga semua tu? Kita yang kena jaga. Puji dan syukur pada Ilahi, anugerahnya tiada terhingga, kedamaian, kemakmuran, Malaysiaku bahagia. Dengan tekad untuk berjaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan ke-69 dari